Rumah tu dah balik belum, ha? Mak Siti tengok sendirilah. Dia orang rajin overtime. Tapi apa? Dia orang tak bayar ke duduk sewa rumah? Bayar-bayar juga. Tapi tak pernah cukup. Asyik tangguh je. Tapi kami dah settle kan Mak Siti? Nah lah balik ya. Balik ya. Okeylah. Jamal. Baik, tak pecah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, balik bang. Baru balik. Tak siap-siap lagi, Siti? Ha, sikit lagi bang. Nak buat dikira ni ha. Siti, Ya bang. macam mana dengan budak-budak bujang tu? Dah bayar sewa rumah belum? Oh, leceh lah budak-budak tu bang. Siti pergi rumah dia orang tadi ha. Budak-budak tu pun tak balik lagi. Mana nak dapat duit? Macam. Kalau arwah isteri abang dulu, sampai ke malam ditunggunya. Tapi Siti ni isteri muda abang cepat sangat mengalah. Abang, apa? Tak apa. Besok pagi sebelum subuh, tunggu dekat tangga rumah tu sebelum pergi kerja. Apa bang? Maksud abang, besok sudah sembahyang subuh. Tunggu dekat tangga rumah tu sebelum pergi kerja. Tu mungkin dapat duit. Ha bang. Tu, apa kena dengan botol jam kat kedai kita tu? Alah. Mana Siti tahu tentang ni semua ni? Siapa yang cakap? Waktu Siti lalu depan rumah budak bujang tu ha, berdebuk botol jam jatuh dekat kaki Siti. Nasib tak berderai botol dia. Dah fed up lah dia orang tu. Siapa tak fed up bang kalau dah botol jam macam tu? Kalau mereka tu fed up, abang ni lagi fed up. Siti tahu tak? Sekotak tu tak satu boleh buka. Hei. Kalau gitu bang, buat apa kita simpan lagi jam tu? Hantar je balik kepada pengedar tu. Buat rugi kita je. Betul juga cakap kau, Siti. Tapi abang kena telefon dulu kan kawan abang ni yang jual brand yang sama jam ni. Kalau itu juga problem dia sama juga, barulah kita hantar balik semua. Bang, baru saya ingat. Dulu ada abang bawa sebotol dulu. Belum ke saya buka-buka bang? Siti buka lah sendiri ya. Abang dah fed up tu. Fed up. Hei. Nanti jap Siti pergi ambil bang. Telefon ni asyik mekak aja. Hey, hello. Kalau pasal jam tu juga kau nak cakap ni aku dah naik fed up tu. Boleh buat aku gila, kau tahu tak? Pandai kau lah. Kau nak kapak, kau nak gergaji, kau nak hempakkan simen. Salah nombor. Saya minta maaf. Kalau dah tahu salah nombor, berapa kau telefon? Kacau betul lah. Ini bini aku satu, dia apa nak jadi kau ni? Bang, tolong bang. Abang buka pula botolnya. Tak payah. Nak buka, kau buka sendiri. Tangan aku ni dah bengkak, kau tahu. Kat sekotak aku buka, tak satu pun dia boleh. Ni pandai kau je lah. Jam jenis apa ni? Pak Kadir. Aku ada masalah sikit. Aku nak tanya kau. Kau dah ambil ni jam jenama baru tak? Ada 3. Satu kat tangan saya.
Ha, nanti saya peksa. Ish. Iya. Lah Pak Kadi. Susah nak buka. Ha? Okey. Nanti kita buat sesuatu. Okey. Mahal pula lah jam ni tak boleh nak buka. Halo? Japa kena tu? Begini Pak. Aku ada masalah agak sikit ni. Tu aku nak tanya juga kau. Ni kau tolong cek ni jam yang jenama baru tadi. Kalau ada masalah apa-apa, kau tolong bagi tahu aku. Okey. Aku tunggu. Macam mana, Pak? Tak boleh? Dah 2-3 botol kau buka pun tak boleh tak? Aku lagi parah, Pak. Sekotak tu aku buka, satu pun tak boleh buka. Begini lah, Pak. Aku fikir kita tak boleh diam dalam hal macam ni. Apa kata? Kita ambil tindakan. Aduh, letih lah badan. Kau dapat relax cepat, bagus ni kan? Apa tu? Surat apa ni? Nak tahu buka lah. Okey, aku buka Ila hantar. Ila? Best. Kalau awet telefon, best. Kejap aku baca Nampak Kepada orang bujang. Assalamualaikum. Pada tetamu yang dihormati. Yang tinggal di sebelah rumah. Menyewa sebelah rumah tu. Okey. Bila lagi nak bayar sewa rumah? Cakap banyak tak syok lah, dia cakap. Kalau lambat balik malam-malam ni, malam-malam tu lah, tinggalkan saja duit sewa rumah tu pada anak dara di sebelah. Dari Mak Siti. Siti Wang Kembang lah tu. betul lah, Mat. Kita kena bayar duit sewa rumah tu. Betul lah. Kalau tidak, malulah kita. Shh, cakap kuat. Dah tahu dah. Nak malu apa? Mereka mengendap kita lah, Mat. Busy body betul. Busybody apa? Biasalah tu. Ada kala duit kita tepat. Tapi biasanya gelincir. Sudah. Jangan nak layan anak dara tu. Tapi kalau kau tahu yang lah. Okey. Tahu kau kan? Okey. Alright, thank you brother. Duduk lama. Silakan naik atas. Jantan kata ni. Okey, no problem. Jalan. Ila. Turunlah kat bawah. Abang nak cakap. Abang Mat. Mesti sembunyi pula. Ben buat jam tu dah lalu lah, Bang Din. Ben buat jam? Apa mustahaknya? Dah lama tunggu ni. Dah rasalah, Bang Din. Mungkin sekarang mereka nak tukarkan jam yang dulu tu dengan jam yang baru. Kau ni dah cakap